Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menonton kepada Suara Moderat punya podcast. Hari ini saya bersama dengan dua pemimpin politik yang sangat hebat. Kita ada YB Afif Bahardin, Adun kepada kawasan Taman Medan, DUN di Selangor, dan juga merangkap ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan sebelah beliau kita ada saudara Nazir, Ketua Penerangan Pemuda PAS, juga seorang yang hebat. Kawasan mana? Bangi. Kawasan Bangi. Okey. Jadi pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada saudara Nazir atas pelantikan Datuk Seri Dr. Samsuri sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Jadi sebagai salah seorang wakil daripada PAS untuk malam ini, saya nak ucapkan tahniah. Terima kasih. Dan saya ingin, mungkin kita boleh mulakan di situlah. Jadi apakah pendekatan yang baru yang akan dibawa oleh Dr. Samsuri sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Apakah yang kita boleh nantikan? 10 minit, 15 minit lepas pengumuman Dr. Sam ni, ada satu vibe yang kita rasalah dekat media sosial, seolah-olah itu adalah option pengganti PMX. Tapi saya perlu maklumkan, pengerusi PM tidak semestinya Perdana Menteri ataupun poster boy. Tapi vibe tu ada. Dan itu ditegaskan oleh Ketua Pemuda kita, Ustaz Afnan, dalam podcast dia baru-baru ni. Tidak semestinya pengerusi Perikatan Nasional itu adalah Perdana Menteri. Walaupun ada kenyataan daripada Ketua Pemuda bercakap tentang poster boy ni, tapi saya rasa seorang yang kenal Ketua Pemuda kami ni, itu seluruh depan media. Tapi juga ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Toman, juga tidak menyatakan yang Datuk Seri Samsuri, Dr. Sam ni adalah poster boy. Tapi dia membuktikan dan menandakan bahawasanya rakyat perlukan option. Rakyat perlukan option. Dia perlukan satu figura yang kena gantikan PMX. Itu jelas. Benda tu tidak disetting oleh mana-mana pihak. Terutamanya daripada pihak satu ke PN ke PAS ke. Tapi itulah vibe daripada netizen, daripada rakyat. Jadi kita lihat pelantikan Dr. Sam ni, dia adalah satu gambaran kepada bagaimana rakyat nak tengok selepas ni pentadbirannya. Daripada pentadbiran daripada segi prestasi ke, ataupun hanya setakat figura, ataupun nak keluar daripada politik dendam. Sebab kita tahu Dr. Sam ni adalah seorang yang kalau setakat ni lah, mana-mana pihak mengakui benda ni, dia jadi Menteri Besar Terengganu selama 2 penggal, dia tidak balas dendam terhadap apa-apa musuh politiknya, tak buka kes dan sebagainya, unless kalau ada report lah. Dan saya rasa itu pendekatan yang akan dibuat dan pasti akan dilakukan oleh PN bersama dengan parti komponen, iaitu mewujudkan satu vibe politik baru yang tidak yang keluar daripada apa yang sedang berlaku sekarang, yang sentiasa mencari salah, yang sentiasa mencari musuh, yang sentiasa kalau duduk atas bentah tu berdegar-degar, duk salahkan orang lain, sakau lah apalah, yang dia sendiri pun tak tahu apa yang disebut. Itulah saya rasa pendekatan yang boleh saya sebutlah. Dengan izin, boleh saya tanya juga, dengan lebih lanjut lagi, kenapa Dr. Sam, selain daripada tidak membalas dendam, apakah kriteria lain yang dipilih untuk pengerusi PN? Adakah kerana dia seorang yang profesional? Adakah kerana dia menteri besar? Apakah? Kalau daripada side pass lah, dalam muktamar kita, ada 3 muktamar yang berlaku sebelum-sebelum ni. Antara pendekanan yang diucap oleh Presiden dalam ucapan dasar ialah kita nak beri fokus pertama sekali kerajaan teknokrat. Kita tak nak orang politik semata-mata duduk kat atas tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, ini yang diumumkan ataupun yang dibuat sebagai dasar dalam muktamar parti. Kita nak tunjulkan watak yang lebih segar dan lebih muda. Dan kalau belah saya boleh sebut, ada satu press conference yang dibuat pada muktamar lepas. Tok Guru sini sebut, kalau boleh biarlah kepimpinan yang kita boleh lihat akan datang ni yang bawah umur 70 dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, credibility dan kompromi antara parti komponen tu sendiri lah. Sebab kita tahu PAS ada konflik, ada krisis, Bersatu ada konflik krisis, MIPP dan gerakan ada dalam lingkungan ni. Kita perlukan watak yang boleh mendamaikan, dan berpendapat saya Dr. Sam orangnya. Okey, baik. Dan kepada YB Afif juga, baru-baru ni saya ada baca laporan daripada Bloomberg, bukan pasal SPRM lagi lah. Tetapi apabila Bloomberg melaporkan berkenaan dengan pengerusi Perikatan Nasional yang baru, pengulas politik mereka mengatakan bahawa ini kemungkinannya akan membawa Perikatan Nasional itu menjadi sebuah
blok pembangkang yang lebih Islamis, ataupun dia akan mengubah pembawakan Perikatan Nasional itu sendiri. Jadi apakah pandangan Wabi Afif berkenaan dengan pandangan tersebut? Saya agak tak setujulah dengan analisa itu, kerana pada saya Perikatan Nasional ini dia tak boleh lebih Islam daripada yang ada sekarang pun, ya. Sebab image tu memang kita dilihat sebagai satu-satunya komponen politik yang dilihat benar-benar boleh menjaga kepentingan agama dan juga bangsa, itu memang dah jelas di kalangan rakyat. Itu dah tak jadi dispute. Jadi untuk penganalisis mengatakan bahawa akan menjadi lebih Islamis dan sebagainya, saya rasa tidak begitu. Kerana akhirnya kita kena berlaku jujur. Apa juga tanggapan yang ada terhadap bukannya Dr. Samsuri lah, tapi lebih kepada parti PAS. Tanggapan itu tidak semua 100% adalah benar. Bahkan ini hanya retorik politik yang digunakan oleh musuh-musuh PAS untuk menggambarkan bahawa PAS ini terlampau ekstrim, tidak boleh bersama dalam kerangka politik Malaysia yang lebih besar. Walhal kalau kita lihat dari segi pentadbiran di negeri-negeri seperti Kedah, Terengganu, Kelantan dan juga Perlis yang diterajui oleh Perikatan Nasional, dasar-dasar yang ada hanya ditambah baik dan tidak ada pun dasar-dasar baru yang ekstrim yang diperkenalkan. Dan saya seringkali bercakap bahawa akhirnya kita kena berlaku adil kepada PAS dan juga Perikatan Nasional yang bukan hanya sudah ada track record memerintah ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, tetapi juga di 4 negeri ini juga kita dah lihat pencapaian yang ada, success story yang ada. Pastinya ini sedikit sebanyak boleh dijadikan sebagai bahan kempen atau untuk kita menerangkan kepada rakyat secara umumnya. Tetapi satu benda yang saya lihat positif note yang kita boleh ambil apabila Dr. Samsuri akhirnya telah disetujui, disokong oleh semua presiden-presiden parti, termasuk oleh mantan pengerusi sendiri Tan Sri Muhyiddin, untuk beliau menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Saya melihat ini satu peluang untuk Dr. Samsuri sendiri sebagai satu sosok untuk membawa image yang menjelaskan kepada majoriti rakyat di seluruh negara, terutamanya kepada pengundi-pengundi yang berada di pantai barat. Maknanya pengundi-pengundi di Selangor sebagai contoh, kerana inilah battleground kita dalam pilihan raya yang akan datang. Yang mana kalau dulu kita dapat 73 kursi, pastinya kita nak surpass that number. Kita nak lebih daripada nombor 73 itu supaya kita menjadi blok terbesar dan akhirnya dapat negotiate dengan Sabah, Sarawak untuk membentuk kerajaan. Jadi ini penting. Sebab tu saya setuju dengan apa Saudara Nazir sebut tadi, bahawa mungkin dengan karakter Dr. Samsuri itu yang kita perlu tunjukkan is a unifying leadership. Maknanya dia mampu untuk menggarap semua kekuatan yang ada. Saya sering berkata begini bila orang tanya what is it yang Bersatu ada, apa yang PAS ada. Semua ada kelebihan masing-masing. Bersatu ada something to bring to the table, PAS ada something to bring to the table. So di mana kita nak uruskan kekuatan yang ada ni supaya diterjemahkan kepada gerak kerja kita dalam mungkin probably setahun atau paling maksimum 2 tahun daripada sekarang, untuk berhadapan dengan semua jenis pilihan raya lah. Pilihan raya negeri, pilihan raya pusat yang akan berlaku, yang akan membawa sokongan rakyat, dan yang paling penting adalah keyakinan pengundi untuk mengundi Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Jadi sebab tu saya melihat tidaklah akan menjadi lebih Islamis dan sebagainya, tidak. Walaupun perdebatan di luar banyak yang berlaku sekarang, especially macam isu yang sedang hangat lah, isu rumah ibadat sebagainya ini. Kita dapat lihat approach pendekatan yang diambil oleh Perikatan Nasional dan juga oleh pimpinan-pimpinan daripada PAS sendiri, Bersatu sendiri, yang saya rasa lebih moderate dan lebih akomodatif kepada keperluan semasa dan juga komuniti. Dan saya tidak nampak bahawa kita hanya hendak jump in the wagon dalam retorik yang sedang berlaku. Kerana kita semua tahu akhirnya sebagai pemimpin, sebagai kepimpinan atau satu parti politik yang nak menawarkan kepimpinan kepada rakyat Malaysia, pemimpin harus sedar dan faham apa sebenarnya yang sedang berlaku di ground. Dan itu saya rasa sejak daripada sejak Perikatan Nasional ditubuhkan, I think lebih almost 5 tahun lah, kita berjaya untuk manage benda itu. Dan saya tidak nampak
bahawa dengan kehadiran Dr. Samsuri ni maka tiba-tiba Perikatan Nasional menjadi lebih Islamis. Tidak. Saya merasakan memang Perikatan Nasional ni memang dah maksimum lah. Islam dia pun dah maksimum, Melayu dia pun dah maksimum. Itulah dia. Dan itulah model yang sebenarnya sesuai untuk Malaysia. Yang mana saya rasa kita dah buktikan tidak ada orang yang bukan beragama Islam yang teranaya di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Tidak ada bisnes orang bukan Islam yang ditutup kerana hanya berada di negeri-negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Bahkan saya sendiri pernah bersembang dengan ada 2-3 orang lah orang bisnes yang ada public listed company dan sebagainya, berpusat di Kuala Lumpur tetapi mengadakan perniagaan itu berada di Negeri Terengganu. Bila saya tanya mereka memberikan pandangan yang mereka kata, dengan Menteri Besar sekarang bila minta tolong lebih mudah untuk selesaikan isu-isu yang mereka hadapi. So itu saya rasa mungkin satu benda yang baik, yang mungkin perlu diceritakan lagi kepada masyarakat umum terutamanya. Terutamanya banyaklah yang opinion makers yang berada di pantai barat Malaysia sekarang ni. Okey, jadi YB telah sebut apa yang tidak akan berlaku. Jadi Perikatan Nasional tidak akan menjadi lebih Islamis dan tidak akan menjadi lebih Melayu kerana dah maksimum dah. Ya. Tapi apakah pembawakan yang baru yang akan dibawa oleh Dr. Samsuri? Apakah yang YB rasa akan dibawa oleh Dr. Samsuri dan apakah yang mungkin YB harapkan? Saya pun tidaklah kenal rapat Dr. Samsuri, tetapi macam saya sebut tadi, the unifying leadership tu saya ingat penting sekarang ni. Dalam keadaan rakyat sebenarnya macam Nazir sebut tadi, rakyat memang nak ada change of leadership. Dia tidak, perangai lepas orang macam bagi peluang lah pada bos lama Naim kan, untuk jadi Perdana Menteri. Bagi peluang. Dah 20 tahun mintaan nak jadi Perdana Menteri, saya Perdana Menteri, sikit lagi I have the numbers, convincing numbers, formidable. Rafizi pun dah tolong dia untuk jadi dia Perdana Menteri. You kan saya tahu. Jadi rakyat beri peluang, tetapi rakyat juga menilai peluang tu dia bukan datang dia bukan macam open ended macam tu. Dia ada dia punya penilaian dia. Dan saya rasa sekarang ni macam contoh saya lah, saya turun ni bulan-bulan Ramadan ni, kita especially lah bila kita turun pergi solat tarawih, pergi ni apa semua mengeluh. Dan mereka bertanya bila lagi? Bila nak tukar? Kenapa dia macam ni? Saya nak jawab pun susah. Saya kata saya pun tak tahu kenapa dia macam ni. Cuma saya bersyukurlah hari ni saya tak bersama dengan dia. Saya berada di dalam Perikatan Nasional. Jadi pada saya apa yang Dr. Samsuri boleh lakukan sekarang ni adalah bukan hanya Dr. Samsuri lah, sebenarnya keseluruhan kepimpinan Perikatan Nasional. People want to hear what we going to offer to them. Rakyat nak dengar. Rakyat nak tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita akan buat different daripada apa yang Kerajaan Madani buat pada hari ini, apa yang Anwar Ibrahim buat hari ini. Bukan hanya soal ekonomi tetapi juga soal integriti, soal reformasi yang dijanji-janjikan sebelum ini. Bahkan kalau kita lihat sebagai contoh lah, Atta Hasutan sebagai contoh, masih lagi digunakan, masih digunakan sekarang. Walhal moratorium tu diberikan ketika Tan Sri Muhyiddin jadi Menteri KDN. Maknanya orang yang tak perlu cakap pun nak hapuskan, orang tu boleh buat. Tapi orang yang kempen untuk hapuskan Atta Hasutan, hari ni guna Atta Hasutan ke atas rakyat Malaysia sendiri. Jadi benda-benda ni saya rasa yang rakyat nak tahu daripada Perikatan Nasional, daripada Dr. Samsuri juga, dan juga daripada semua kepimpinan Perikatan Nasional, dan lebih pula lagi dengan inisiatif yang digerakkan oleh Tan Sri Muhyiddin, iaitu IPR, Ikatan Prihatin Rakyat, yang nak menggabungkan semua parti-parti politik pembangkang untuk duduk sekali membincangkan isu. Dia bukan soal kursi, dia soal isu dulu. Apa isu, apa benda yang kita nak perjuangkan. Saya rasa itu akan membantu lagi lah Dr. Samsuri dan juga Perikatan Nasional as a whole untuk bergerak ke hadapan. Tadi saya tertarik sedikit dengan apa yang YB Afif cakap. Bila YB Afif berjumpa dengan rakyat kat luar sana, semua tanya bila nak tukar Perdana Menteri lah kan. Jadi sekarang saya nak tanya mungkin kepada YB, kepada saudara Nazir, bakal YB kita mungkin, insya-Allah. Minta tarik balik boleh tak? Ada ura-ura yang mengatakan bahawa, bukan ura-ura lah, memang kemungkinan besar akan menukar ketua pembangkang bagi
Perikatan Nasional ataupun bagi semua blok pembangkang di Parlimen. Jadi persoalan yang mungkin saya nak tanya lah, jadi adakah betul akan tukar, dan kalau betul bila nak tukar? Kena jawab. Jawab lu. Kena jawab. Susah. Saya ambil dua perspektif lah. Jawapan secara peribadi dan jawapan daripada parti lah. Kebetulan tahun tadi memang Tuan Seri Tuan Guru memang dah bagi satu framing lah. Pas bila diamanahkan untuk menentukan siapa ketua pembangkang. Pas ni dia ada disiplin dia ada cara dia. Cara ni saya dah makan sejak daripada saya balik Malaysia, masuk dalam kepimpinan. Itulah daripada dulu sampai sekarang lah, as my personal punya experience lah. Pas ni memang memilih pemimpin, memang dia akan always go to mesyuarat lah. Pertama, kandidate. Kandidate tu kena tapis dekat majlis syura. Latar belakang, kesesuaian kepada posisi yang dipegang, adakah sesuai, dalilnya apa, fiqahnya apa. Daripada kandidat-kandidat itu pula akan dibawa ke mesyuarat PAS pusat untuk dibahaskan, untuk sebut satu nama, dan itu yang dilalui oleh Dr. Sam Untuk jawatan pengurusi PN. Yep. I believe itulah juga yang akan dilalui oleh Ketua Pembangkang. ketua pembangkang. Calon pun macam tu kan? Calon pun macam tu, Calon macam tu. mengikut kesesuaian, dan sebab dia ada dalil dan hujahnya. Baik. Itu displaynya. Jadi kalau yang dimaklumkan oleh Tuan Seri Dr. Seri Presiden, tinggal berbaki 2 hari Parlimen, ada rang undang-undang pembinaan pelbagai yang perlu diutamakan. Maka itulah kedudukannya. Setakat ni tidak ada apa-apa keputusan nama daripada PAS. Tak ada lagi. Tapi way forward kita tak tahu. Dan pandangan saya, kalau lah nak tukar ketua pembangkang, memang perlu ada coalition ataupun satu sisi pandang, terutama sekali the numbers of MPs dekat dalam Parlimen tu sendiri. Kita faham ada berlakunya krisis dan juga konflik dalaman yang disebut juga oleh Tan Sri Presiden dalam PC petang tadi. Dia kata bersatu tengah selesaikan masalah dia orang. Dia ada orang selesaikan dulu. Setakat ni kita status quo dulu. Status quo dulu. Tapi nama tu akan dibincangkan. Dan itu disiplinnya. Okay, bagi saya pula, pandangan peribadi. Saya rasa ketua pembangkang adalah seorang yang perlu menterjemahkan apa tag team yang akan dipakai oleh pengurus CPN. Okay, so kalau kita ada pengurus CPN yang kita dah senaraikan ciri-ciri dan juga kriteria yang kami berdua sebut tadi, dia adalah unifying, pendamai, teknokrat. Ketua pembangkang mesti ada ciri-ciri yang boleh tag team pengurus CPN. So dia boleh bergerak sebagai satu pasukan. Maknanya ada 2 orang yang satu kumpulan menguruskan parti komponen secara dalaman. Seorang lagi boleh dilihat, boleh counter measure, cara berucap. Sebab kita kena ingat, musuh kita ni bukan Zaid Hamidi. Musuh kan? Musuh. Maksud saya yang duduk dekat Parlimen ni. Yang bercakap kat depan tu. Yang bercakap kat depan tu ialah Anwar Ibrahim. Kaki kona, cakap pusing banyak. Oh, betul lah. Betul tak? Dia cakap depan lain, belakang lain. Siapa yang akan duduk kat situ untuk boleh ada satu par dekat dalam Untuk kona juga kan? Bukan untuk kona lah. Untuk jujur lah. Kena sama level lah. Dan watak yang ada sekarang ni adalah figure pengurus CPN tu sendirilah. Yang rakyat, kalau saya tengok secara ulasan mudah netizen lah, dia nak ada orang yang watak yang counter measure balik Perdana Menteri tu sendiri. Kalau dia ni suka marah orang atas pentas, dia nak watak orang yang tak suka marah orang atas pentas. Dan nama tu, watak-watak tu ada pada Dr. Sam. So boleh jadi kalau pengurus CPN juga adalah ketua pembangkang, kita tak tahu. Tapi itu pandangan peribadi saya. Ketua pembangkang tu mestilah seseorang yang tahu musuhnya adalah Anwar Ibrahim, yang mengepalai dan juga mengetuai pasukan PH dan juga BN. Kena ada seorang yang boleh tahu macam mana nak treat kita punya musuh paling besar ni. Begitulah. Boleh saya pressure sikit berkenaan boleh. dengan jawapan tu. Bagaimana pula dengan pimpinan-pimpinan lain dalam PAS? Misalnya YB Taki. Pasal kalau kita lihat tempoh masa beliau ataupun
dia Sebagai MP sebagai empat MP lebih lama, 4 penggal berbanding dengan Dr. Sam apa 1 penggal. Jadi bagaimana pula pemimpin-pemimpin lain yang mungkin lebih senior daripada Datuk Samsuri, adakah itu akan Boleh jadi. Saya rasa tak ada masalah bagi PAS. Tapi again, dia mesti melalui proses yang saya sebutkan tadilah. Tapi my personal opinion tadilah, watak yang boleh tahu musuh kat depan tu ialah Anwar Ibrahim. Ya. Dia boleh measure dan juga counter dia, dan dia boleh tag team dengan pengurusi Perikatan Nasional. Itu yang paling obvious. Itu pandangan saya. okey, baik. Could be Bagaimana pula anybody lah. Could be anybody. Ya. could be anybody daripada PAS saja ke? Boleh jadi daripada Bersatu sendiri ke? Boleh jadi. Okey. Bagaimana pula dengan YB Afif? Siapakah calon ketua pembangkang yang paling sesuai? Saya rasa isu ketua pembangkang ni dia tidaklah seberat nak pilih calon Perdana Menteri lagi. Ya, itu lebih berat sebenarnya pada saya lah. Tetapi ketua pembangkang ni saya setuju apa Saudara Nazir sebut. Dia mestilah reflektif bahawa dia ni boleh jadi regu yang boleh jawab Anwar Ibrahim. Dan kita tahu Anwar Ibrahim dalam parlimen dia tidak ambil pendekatan dia sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya dia very combative. Betul. Dalam parlimen. Dia bukan negarawan di parlimen. Ya, dia very combative, dia boleh tuduh orang itu ini. Sebagai contoh dia tuduh Tan Sri Muhyiddin itu masih tak minta maaf sampai sekarang. MC masih siasat punya lama. Sampai tak tahu nak siasat apa lagi. Ucapan pendek je tapi masih nak siasat. So benda ni saya rasa penting untuk Perikatan Nasional sebab kita kalau kira-kira saya ingat tak banyak session dah parlimen ni. Mana menuju pilihan raya. So apa pun peluang yang ada dalam tempoh setahun atau setahun setengah sebelum pilihan raya ni, setiap parlimen session tu mestilah session yang akan membawa manfaat untuk messaging kita keluar. Betul. Jadi sebab tu saya sebenarnya kalau saya boleh sebut, bila mula berlaku krisis dalam Bersatu, saya antara yang awal mencadangkan supaya ditukar ketua pembangkang. Even sebelum Dr. Sam lantik ni semualah. Maknanya daripada tahun lepas lagi. Saya telah mencadangkan supaya ditukar ketua pembangkang. Dan pada saya, pandangan saya adalah yang patutnya mengambil alih sebagai ketua pembangkang, kerana pada ketika itu kita telah meluluskan usul dalam PAT bahawa Tan Sri Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri daripada Bersatu. Jadi saya masakan kalau Bersatulah ketua pembangkang, maka Tan Sri kena menjadi ketua pembangkang. Sebab orang nak tengok, especially bajet tahun ini sebagai contoh. Setakat 2 tahun lepas kita tak ada alternatif bajet atau tidak dilihat sebagai alternatif kepada bajet yang ada. Kita tak perlu nak discuss bahawa ini adalah bajet alternatif atau declare ni bajet alternatif. Tetapi bila kita argue, orang akan nampak inilah alternatif dia. Tapi itu tidak nampak di parlimen. Jadi sebab tu benda-benda ni macam sekarang kita ada ketua portfolio dan sebagainya, tetapi kita tidak nampak mereka ni lah shadow cabinet, atau mungkin dah orang kita anggap begitu tetapi di luar tidak nampak begitu. Jadi benda-benda ni saya rasa perlu diuruskan dalam setahun ke setahun setengah ni, sebab kita kena tahu parlimen ni adalah stage kita untuk kita war-warkan polisi kita kat dalam parlimen. Itu stage kita. Jadi rakyat nak tengok tu. Rakyat bukan nak tengok kita buat TikTok pergi rakyat tengok juga kita TikTok pergi bagi bubur lambuk, tapi rakyat nak tengok apa ucapan kita dalam Dewan. Dan saya sendiri, pengalaman saya di Dewan Negeri Selangor, memang rakyat lihat benda tu. Dan mereka boleh komen, beritahu budak sekolah pun, dia kata itu saya nampak Pak Cik berucap dalam Dewan. So benda ni saya rasa penting. Sebab tu di peringkat saya sendiri, saya setuju tadi bahawa pertama ketua pembangkang tu mestilah yang dilihat mampu untuk menjadi regu kepada PMX. Pertama. Keduanya, dari segi soal pemilihan ketua pembangkang, saya pun banyak setujulah tentang soal musyawarah dan sebagainya, dan dia tidak hanya terhad dalam PAS saja, tetapi di peringkat Perikatan Nasional juga pasti akan dibincangkan. Pendirian Bersatu hari ini, pastinya siapa yang telah diambil tindakan oleh parti, once dia tidak mewakili parti lagi, maka pendirian Bersatu clear bahawa mereka tidaklah mewakili apa arrangement kita sebelum ini. Bahkan kedudukan dalam parlimen, sebagai contoh Macang, Bangi, ahli parlimen, bukan Bangi, Tasik Glogor. Dia ketua bahagian Bangi. Tasik Glogor. Gerik, Padang Rengas, mana yang telah diambil tindakan, ini pastinya kita perlu shift duduk sebelah Syed Saddiq ke mana-mana lah.
Termasuk Larut lah, kena duduk sana lah. Tak bolehlah duduk dalam ni sebab yang mewakili parti Perikatan Nasional ni hanya 4 parti saja. Jadi very clear bab itu. Jadi sebab tu pada saya hatta siapa pun yang dipilih nanti, benda tu perlu berlaku secara musyawarah. Sebab tu saya tarik sikit ke belakang bagaimana Perikatan Nasional mula memilih ketua pembangkang dahulu. Itu juga berlaku hasil daripada perbincangan dan musyawarah dalam Perikatan Nasional. Saya ingat Nazir pun tahu dan maklum bahawa pada ketika itu PAS mempunyai jumlah kerusi yang lebih besar daripada Bersatu. Bahkan Tan Sri menawarkan kepada Tuan Guru Hadi, Tan Sri Presiden PAS, untuk menamakan calon daripada PAS sebagai ketua pembangkang. Tetapi pandangan pada PAS pada ketika itu tak apalah, serah pada Bersatu namakanlah calon ketua pembangkang. Dan itulah bagaimana Datuk Hamzah dilantik sebagai ketua pembangkang pada ketika itu. Kerana kalau ikutkan jumlah kursi PAS mendapat 40 lebih 42. Kita menang 31 ke 31. Jadi by convention PAS lah. So sekarang pun dalam keadaan sekarang memang PAS lebih lah dari segi jumlah kursi di parlimen dalam Coalition Perikatan Nasional itu. Maka pada saya itu adalah hak kepada parti dan juga parti Perikatan Nasional untuk menamakan. Dia bukan macam pilih Perdana Menteri. Perdana Menteri you pilih, you kena ada sokongan majoriti ahli parlimen atau deemed to be seen to be jumlah majoriti. Tapi untuk ketua pembangkang ni tak perlu. Dia hanya parti saja. Parti buat keputusan dan parti namakanlah kepada Tuan Sri Speaker. Dan saya pun faham rasional kenapa dia ambil masa sekarang sebab tinggal beberapa hari je lagi dalam habis parlimen. Selesaikan tu dulu dan pastinya semua orang perlukan masa. Untuk Bersatu pun perlukan masa, untuk PAS pun perlukan masa. Bahkan lebih besar daripada soal ketua pembangkang dan sebagainya, ini restructuring of Perikatan Nasional punya jawatan kuasa ni pun perlu berlaku. Bila ada pengurusi baru, mesti ada Susah Agung baru, Bendahari baru dan sebagainya. Benda tu saya rasa proses yang biasa. Cuma bagusnya proses tu berlaku sekarang. Jadi dia memberi, kalau saya boleh sebut, clarity kepada leadership. Rakyat tengok pun clear, tahu dah Dr. Sam pengurusi. Macam itu kita bila Tan Sri umum dia lepaskan jawatan dia 2 bulan juga, kita merana menjawab soalan siapa ni. Now dah ada nama satu. Okay. So ada step. So pada saya simple lah, politik ni dia ada proses. So kita kena hormat proses itu, biar proses itu berjalan. Dan saya amat setuju bila dibuat secara musyawarah, tidak ada selindung-selindung, dibincangkan secara terbuka di dalam parti dan juga dalam channel Perikatan Nasional yang ada, saluran yang ada. Saya rasa itu akan membawa kita kepada apa kita panggil satu muafakat yang kuat dan baik yang akan diterima oleh semua dan akhirnya akan dapat diterjemahkan kepada akar umbi untuk dibawakan gerakan itu dan kepada rakyat secara keseluruhannya. Tapi bagi pandangan YB sendiri, siapakah yang YB rasa calon yang paling sesuai sekarang untuk ketua pembangkang? Personally saya since now betul lah macam Nazir sebut, kalau ikut hierarkinya, ikut dari segi conventionnya, PAS kena namakan lah sebab PAS parti paling besar. Tetapi kalau saya melihat macam yang saya bincangkan cadangan saya tahun lepas tu, saya merasakan mungkin ada baiknya untuk dipertimbangkan Tan Sri Muhyiddin sebagai ketua pembangkang. Sebab saya lihat beginilah, mengenali Anwar ni dia takut dia. Dia takut dengan orang kan. Dia takut. Dia mungkin tak takut beberapa pimpinan Perikatan Nasional ni. Tetapi saya lihat dengan Tan Sri Muhyiddin tu dia masih takut lagi. Tak tahulah, mungkin kerana Tan Sri Muhyiddin masih lagi ada pengaruh di kalangan majoriti orang Melayu dan sebagainya. Image Tan Sri Muhyiddin tu masih dilihat sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak banyak isu tetapi buat kerja. Mungkin jadi Anwar melihat, sebab Anwar ni dia fight legacy. Dia nak orang ingat dia something sekarang ni. Satu, dia berebut nak bawa Trump datang Malaysia. Dia nak beritahu aku Perdana Menteri, aku boleh bawa Trump datang Malaysia. Dia pergi sign pula. Pergi sign sebab pada saya tak ada manfaat pun sign ART tu, tetapi sebab nak Trump datang joget dengan dia tu kan, gitu kan. Jadi dia kena buat benda-benda macam ni. So jadi pada saya, kalau regu yang
yang saya nampak lah, selain daripada Dr. Sam dan sebagainya, mungkin Tan Sri Muhyiddin juga harus dipertimbangkan lah untuk dijadikan sebagai sebab kita dah tak ada banyak masa, kita hanya ada setahun setengah lah, mungkin 3-4 session parlimen je lagi sebelum berhadapan dengan pilihan raya. So tu antara pandangan saya lah. Okey, baik. Jadi kita ada dua pandangan yang berbeza. Kita ada pandangan YB Samsuri dan juga YB Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon ketua bangkang. Jadi siapa yang akan menjadi ketua bangkang, kita tunggu dan lihat lah. Mungkin dalam masa yang terdekat. Kami pun tunggu. Kemungkinan sebelum sidang yang akan datang pada bulan Mei. Jadi ada masa baki beberapa bulan lagi. Jadi mungkin kita boleh pergi kepada topik yang seterusnya. Hari ini kita digemparkan dengan satu berita yang sangat tak pernah kita dengar sebelum ni, di mana pihak polis sedang siasat seorang isteri bekas menteri berkenaan dengan dakwaan cubaan untuk menggulingkan kerajaan dan juga untuk menggugat kestabilan negara. Lepas tu pada pagi lah. Lepas tu pada belah petang kita boleh nampak bahawa persoalan tu dah dirungkaikan dan nampaknya individu yang dinamakan adalah Tuan Puan Naimah. Dan beliau juga telah memberi defense, telah menyatakan bahawa dia bukan cuba untuk menggulingkan kerajaan dan sebagainya. Jadi apakah pandangan, kita mulakan dengan YB Afif, apakah pandangan YB berkenaan dengan dakwaan dan siasatan polis ini? Ini pada saya desperate lah. Desperate sebab kita tahu ni berkaitan, kita tak selindung lah, ni berkaitan mungkin dengan laporan Bloomberg dan sebagainya tentang ketua Pesuruhjaya SPRM, pemilikan saham dan sebagainya, dan juga mafia korporat yang melibatkan SPRM. Pada saya, bila kita bicara soal integriti, bila ada pendedahan-pendedahan seperti ini, respon kerajaan yang baik sepatutnya siasat lah. Siasat, buat siasatan dan sebagainya. Dan saya alu-alukan bila kabinet mengumumkan nak buat RCI lah, apa tu pula lah, tetapi Jawatan kuasa khas. Jawatan kuasa khas sebagainya. Tak umum. Dah umum kan, kabinet umum. Jawatan kuasa khas. Jawatan kuasa bukan khas. RCI. Bukan sia kan. So nak buat jawatan kuasa khas, okey, tetapi sebenarnya kita ada je kanun jenayah yang ada. Boleh je kita nak buat laporan dan sebagainya, dan banyak pun orang dah buat, dah pun laporan, dah ada demo, dah ada sebagainya. Pada saya, bila kerajaan yang ada pada hari ini mengambil pendekatan merasakan bahawa seolah-olah there are some people who are above the law, ini yang berlaku. Sebab tu nak siasat gulingkan kerajaan. Takkanlah kerana satu ketua Pesuruhjaya kita tukar guling kerajaan, dan Malaysia tukar Perdana Menteri beberapa kali, tak tukar pun. Kerajaan tu, structure kerajaan tu masih ada. Tidaklah tiba-tiba kita jadi kena kudeta dan sebagainya. So jadi pada saya ini semua desperate act. Dan kalau kita ingat, benda-benda ni semua dah dibuat dah dulu pun waktu krisis YMDB. Adalah macam-macam kan, tuduhan nak jatuhkan, gulingkan kerajaan. Siapa turun demo bersih, ni gulingkan kerajaan waktu kita turun dulu. Jadi saya rasa benda ni dia dah jadi, dulu kau marah orang buat tu, sekarang kau buat pula. Dan saya tak boleh nak salahkan orang lain lah. Polis takkan bertindak tanpa arahan. Dan polis pun tak ada banyak masa nak pergi siasat tiba-tiba orang nak gulingkan kerajaan ni. Melainkan ini adalah mereka-mereka yang berada dalam kerajaan yang merasakan kedudukan mereka tergugat dengan apa juga laporan Bloomberg dan sebagainya, dan cuba untuk menggunakan ini untuk yalah, nak menakut-nakutkan rakyat. Dan saya sendiri melihat menonton interview atau podcast sebelum ni, yang bila interview Tuan Puan Naimah, yang disebut ultimate-nya adalah, atau matlamat akhirnya adalah dia nak membersihkan nama Tun Daim, Allahyarham Tun Daim. Dan saya rasa itu juga sepatutnya apa yang dibuat oleh SPRM pada hari ini. Bukanlah saya kata nak membersihkan atau tidak, tetapi kalau betul ada unsur-unsur jenayah berlaku, unsur-unsur pecah amanah, unsur-unsur integriti, unsur-unsur rasuah berlaku yang melibatkan Allahyarham Tun Daim, kalau perlu dakwa, kalau perlu ada pendakwaan, bawa ke mahkamah, biar diselesaikan di mahkamah. Tetapi bila kita leave hanging, ini masalah dia. Samalah macam Tan Sri Muhyiddin kena dan beberapa pimpinan kita yang lain kena dalam Perikatan Nasional. Ini semua memang modus operandi
pemerintah yang zalim yang nak cuba menekan suara-suara yang menentang mereka. Itu saja. Dan benda ni berlaku lagi dalam Malaysia pada saat ketika seorang Perdana Menteri yang merasakan dirinya seorang reformis buat benda ni. Padahal sepatutnya sebagai Perdana Menteri dia boleh sebut bahawa benda ni tak akan berlaku lagi dalam era dia sebagai Perdana Menteri. Tapi dia buat semua ni. So saya tak tahu apa legacy yang Anwar Ibrahim nak tinggalkan sebagai Perdana Menteri. Kalau dia nak pula, kalau dia jadi Perdana Menteri setakat sampai sebelum pilihan raya depan ni, pilihan raya depan kami menang dah lah insyaAllah. Jadi kita tukar Perdana Menteri. Jadi apa yang tinggal setahun setengah ni yang Anwar Ibrahim nak buat ni? Satu pada saya ialah bila bincang tentang reform, tentang sebagainya, ramai dah. Saya pun boleh gelar diri saya sebagai salah seorang yang subscribe kepada idea reformasi daripada awal. Dan saya lihat Anwar mengkhianati idea ini daripada awal dia menjadi Perdana Menteri sehingga sekarang. Dia gagal untuk melaksanakan reform yang dijanjikan. Sebab tu saya kesian lah hari ni bila saya tengok otai-otai reformis lah, buat majlis, buat itu, perhargaan ini apa semua. Ya betul, mereka berjuang dulu dengan keadaan tidak ada untung apa-apa. Mereka bergolok gadai sebagainya. Tapi saya rasa yang mereka nak sekarang ni bukanlah dapat sumbangan hari raya. Yang mereka nak adalah bila Perdana Menteri yang mereka sanjung dulu, yang mereka perjuangkan untuk jadi Perdana Menteri itu, bawa benda-benda perubahan yang nak dibuat tu. Tetapi tidak. Itu yang berlaku sekarang. Sebab tu orang macam Rafizi pun keluar dan bantai Perdana Menteri sekarang. Cuma Rafizi lambat sikit lah. Kami awal sikit. Kami lebih awal tak percaya dengan Ibrahim ni. Itu je lah. Ya, jadi saya setuju dengan kebanyakan daripada point yang telah diberi oleh YB Afif. Antara perkara yang saya paling pelik sekali adalah macam mana melantik sebuah firma periklanan, tak kisahlah di berbekalan di UK ataupun di mana-mana, boleh dianggap sebagai usaha untuk menggulingkan kerajaan. Dan satu perkara lagi, kita ni tinggal di dalam negara demokratik berparlimen. Jadi istilah menggulingkan kerajaan tu saya rasa perlu pendefinisian yang lebih lanjut lah. Kalau mungkin Tuan Puan Naimah cuba hire private army ke tentera asing angkat untuk senjata ke, nak buat lah. kudeta ke rusuhan besar-besaran, dan ada probability mungkin bagus pihak polis siasat. Tetapi kalau hanyalah firma periklanan membuat komunikasi strategik, bagi saya agak janggal lah untuk disiasat. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu sebuah satu perkara yang normal. Bukankah banyak parti-parti politik di seluruh dunia yang menggunakan khidmat firma periklanan yang profesional. Jadi bagi pandangan saudara Nazir pula, jawatan kuasa khas untuk kes Azam Baki ni, adakah ianya akan adakah satu keputusan yang dinanti-nantikan akan kita dapat daripada jawatan kuasa khas itu, ataupun apakah pandangan saudara? Saya rasa jawatan kuasa khas tu just nak tutup mulut kawan-kawan keliling dia orang yang mendesak ni, itu je. DAP, Rafizi. Rafizi kawan lagi tak? Tak tahulah. Tak tahulah kan. Dia just nak tutup mulut dulu. Sebab saya rasa Anwar kesutukan masa. Untuk berhadapan dengan pilihan raya, they need at least 2 years. Untuk gula-gula ke confident rakyat untuk meneruskan kerajaan yang ada. 2 tahun ni, it just a nice years lah kalau nak bawa naratif untuk menang akan datang. Silap tahun ni pilihan raya. Sebab tak ada good news yang Anwar ada sekarang ni, melainkan influence luar yang bukan dalam kawalan kerajaan. Contohnya mata wang dan sebagainya. For time being bolehlah jaja benda tu. Tapi sebelum ni pun, kalau mata wang jatuh, dia kata bukan dia, tapi mata wang ni kata dia. So dia tak ada good news. Belum cerita lagi tentang pendedahan-pendedahan yang mengejutkan. Bagaimana rebate ataupun pemulangan duit cukai yang tertangguh. Benda tu semua piece off pengundi-pengundi mereka di Pantai Barat. So tiba-tiba datang pula Azam Baki sebagai seorang pemerhati lah, anak muda dalam pentadbiran kerajaan ni kan. Kita tunggu tahu what is the next move. So Azam Baki ni seolah-olah nampak macam PM tak boleh nak kontrol ni. Sebab yang dah jump into scene sekarang ni semua kawan-kawan dia. Semua coalition dia. DAP sampai ugun nak keluar kerajaan. Rafizi dah buat tim dia satu persatu berlaku.
pembangkang ni dia just enjoy the show, kita pun masuk dan sebagainya. Bila keluar benda ni, saya rasa rakyat boleh baca dah. Anwar dah tak ada masa. Maka dia kena ambil satu, Jadi Nurulizah je. dan peliknya Anwar dah tak ada strategis lah dekat dalam ni. Tak tahulah. Tak ada dah. Nurulizah. Dia baru keluar satu video, lama tak muncul. Itu pun dia kritik juga pasal Azam Baki ni. So jawapan saya tentang jawatan kuasa khas ni, itu adalah salah satu cara nak tolonglah tutup mulut sekejap. Kita nak menang macam itulah kalau ikut intonasi Anwar Ibrahim lah. Tapi dia tak memenuhi demand yang diperlukan. Apatah lagi desakan daripada parti paling besar dalam kerajaan lah, DAP, yang nak RCI itu sendiri ditubuhkan. So jawatan kuasa khas adalah hanya untuk memberi lollipop kepada kawan-kawan Anwar Ibrahim supaya diam sekejap sementara nak menang pilihan raya, tapi Anwar dah tak ada masa. Itulah jawapan saya. Okey, baik. Terima kasih atas pandangan tersebut. Jadi bagi pandangan saudara Nazir, tidak akan berlaku apa-apa lah. Kalau ada siasatan pun mungkin NFA atau sebagainya, kemungkinan besar. Okey, baik. Dia nak delay masa je. Okey, baik. Pilihan raya ni. Sampai pilihan raya. Okey, baik. Jadi kita mungkin boleh pergi kepada topik yang seterusnya. Tadi YB Afif ada sebut sedikit berkenaan dengan reformasi. Jadi mungkin sekarang ni saya nak cuba berada di dalam blok Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Saya nak cakap tidak. Ada reformasi ataupun perubahan-perubahan yang sedang dilaksanakan, dan salah satu daripadanya adalah cadangan kerajaan untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Jadi apakah pandangan YB Afif berkenaan dengan satu promise of reformation ini? Itu low hanging fruit lah. Patutnya hari ni saya jadi PM, esok saya umum lah benda tu. Tapi bukan buat pada ujung penggal. Tapi kita ambil lah, benefit of the doubt lah. Saya applaud, saya setuju pandangan untuk hadkan tempoh Perdana Menteri. Cuma had tempoh ni dia penggal je lah, dia tak had umur kan. Dia had penggal je. Dan ada juga saya dengar it will go retrospektif pada siapa yang dah pernah jadi Perdana Menteri lebih pada 10 tahun dah tak pernah jadi Perdana Menteri. So pada saya benda tu ada bagusnya, kerana bila ada term limit ini, dia maknanya rakyat pun tahu ada timeline, dan mungkin itu akan mempercepatkan proses untuk pelapis-pelapis dan juga change of leadership disusun dan sebagainya oleh mana-mana lah political party. Sebab saya lihat beginilah, parti politik ni untuk dia kena address pelbagai segmen. Macam contoh katalah saya dalam keadaan umur saya sekarang dah 41. Saya mungkin melihat masih lagi relatively saya mungkin ada lagi 20 tahun untuk mengundi. Saya nak tengok lepas Anwar Ibrahim ni siapa. Orang yang mungkin umur 70 dia tak tengok dah, tak apalah, ni juga Perdana Menteri kan, mungkin tengok itu je. Tetapi untuk orang muda dia akan lihat next in line siapa. Sebab tu dalam PKR hari ni selepas Anwar Ibrahim siapa? Nurulizah. Yalah, kalau ikut hierarki, yes. Ikut hierarki Timbalan Nurulizah Presiden. Timbalan Presiden. So sama juga untuk PAS, untuk Bersatu, sama. Kita akan tengok pada list-list itu. Jadi sebab tu saya dari segi term limit ni, dia sedikit sebanyak memaksa parti untuk prepare. Maknanya realize lah bahawa katalah kita parti pun buat strategi, kita nak projek orang A ni jadi Perdana Menteri. Dia boleh jadi 10 tahun je lah. Tapi untuk parti tu kekal berkuasa, dia dah kena prepare who is next in line. So ada parti dia ni hard limit untuk Perdana Menteri je. Ada parti mungkin memerintah 20 tahun, ada perintah 40 tahun, kita tak tahu. Macam contoh sekarang ni pun bagusnya saya rasa ianya akan membantu juga bila di peringkat federal kita buat had itu. Ada negeri-negeri yang dah buat. Kalau tak salah saya, Penang dah buat had ketua menteri 2 tahun, 2 penggal. Jadi ini akan memaksa negeri-negeri juga untuk membuat benda yang sama. Jadi dari segi itu ada bagusnya dia memberi ruang kepada yang lebih muda dan sebagainya, pelapis-pelapis untuk naik dan menawarkan khidmat mereka dan juga memimpin kerajaan. Saya tidak ada komplain lah dalam soal ini. Cuma isu dia adalah benda ni patutnya buat 2022.
Bukan 2026. Dah nak habis lah pun. Dah nak habis lah. Patutnya 2022 tu buat. Tak ada siapa pun. Sebab kalau nak kata masa tu tak stable untuk buat, tak betul. Ada two-third majority. Apa yang susahnya nak buat? Sekarang ni lebih tak stable. Pun boleh buat. Kenapa hari tu 2022 tak buat? So sebenarnya sebab tu saya selalu sebut dia memang kianat pada reformasi ni. Bila dia bebaskan Zahid Hamidi, bila kes Azam Baki, bila Azam Baki dilantik semula, harga minyak tak turun hari tu, semua ni is all the failure of Anwar Ibrahim as a Prime Minister. Success story macam mana Nadia sebut lah. Apa success story yang kita nak cerita sangat Anwar Ibrahim ni? Tak ada. Bahkan bila saya tengok cara kawan-kawan lama kita lah dalam PKR dan sebagainya, berkempen dan sebagainya, mereka tak ada storyline nak bawa. Sebab tu mereka fail miserably di Sabah. Sebagai parti kerajaan, janganlah nak kata Perikatan Nasional, kita bukan kerajaan di sana. Kita berlawan dua kerajaan di sana. Kerajaan JRS dan juga kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan. Tapi mereka juga tidak menang kursi di Sabah. Okey, baik. Jadi pandangan YB Afif adalah setuju dengan had tempoh bagi Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan saudara Nazir? Kerana kalau saya lihat kenyataan-kenyataan oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang, kebanyakan daripada mereka sebenarnya menolak cadangan ini, dan antaranya adalah yang menyatakan bahawa YB Taki sendiri menyatakan bahawa cadangan ini tidak berperlembagaan. Jadi ada betulnya ataupun tidak, dan apakah pandangan saudara sendiri? Saya nampak on technical part. Sebab bila kita pindah perlembagaan ni, dia akan ada efek breach perlembagaan dan akta-akta lain. Terutama sekali dalam term aggregate tahun, 10 tahun. Dan even Menteri Undang-Undang pun bagi contoh tahun tu sebagai main example. Najib sekarang dah 9 tahun, dia setahun lagi. Itu semua perkataan-perkataan yang Menteri Undang-Undang sebut, dan dia merujuk kepada perdebatan teknikal. Jadi kalau ikut pandangan saya, dan saya difahamkan bukan tidak setuju, dia mesti bersyarat. Apa syaratnya? Kena bagi kuasa lebih kepada Yang di-Pertuan Agong. Klausa tu mesti digazetkan, diaktakan. Kenapa? Kita ambil contoh lah kan. 2018 antara tahun yang paling tak stabil dalam semua kerajaan. Semua ada tengah-tengah. Kan? PMX pun tak sure dia boleh sampai habis penggal. Kita tak sure. Kita tak tahu. So kalau dia start pertengahan penggal, contohnya kalau 5 tahun, dia bermula dengan tahun ketiga. Dia masuk second term. Dia ada 7-8 tahun. 7-8 tahun. Ada baki 3 tahun lagi. Adakah dia layak untuk jadi Perdana Menteri akan datang? Dan kalau Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk meneruskan dia sebagai Perdana Menteri dengan alasan dia ada 3 tahun lagi. So adakah ketika term seterusnya dia hanya menjadi Perdana Menteri 3 tahun lagi 2 tahun? So technical debate ni Menteri Undang-Undang sendiri dan juga Kabinet sendiri yang timbulkan. Sebab dalam saya baca dokumen tu, memang ada klausul aggregate 3-10 tahun, bukan hanya setakat 2 penggal. Sekarang ni ada debate di kalangan Tezala, takkan benda ni pun nak fikir. No. Ni perlembagaan, semuanya akan disebut satu persatu perkataan-perkataan tu dalam mahkamah. So dia bukan menolak, tapi kita nampak seolah-olah tak solid. Kenapa? Kenapa tu boleh tahu sebab again, kenapa buat sekarang? Sebab tu dia lihat tak cukup masa untuk berbahaskan benda ni. Kalau betul-betul nak solid, buat reformation awal-awal dulu. Dah bincang. Dan bila hujung ni tinggal lagi 2-3 sidang saja lagi. Sebab tu kita nampak miserable tu berlaku. Sama ada dia nak convincekan rakan-rakan komponen ke, nak dapatkan technical part, the exact technical part dalam perlembagaan. Inilah Anwar Ibrahim dan kabinet dia. Ni bukan akta pertama yang kelang kabut tau. Ura semua berlaku dalam tempoh ini. So technical part, bagi saya ahli parlimen Pembangkang buat keputusan dan statement yang saya sangat setuju. Sebab dia bagi efek kepada akta-akta yang lain yang tidak mungkin dibentangkan. Dan saya yakin kenapa benda ni berlaku, again, dia orang ni time buying ni sekarang ni. Dia nak dilihat akta ni dia buat reform, tapi tak cukup masa sebab ia perlu dilumatkan. Itulah pandangan saya. Kalau nak ditolak pun, saya cadang ia ditangguhkan. Supaya
kerajaan ni taklah malu sangat nak buat reformasi pun tak reti. Saya mungkin boleh tambah sikit apa yang Saudara Aziz sebut ni. Saya nak tarik kepada Atta Lompat Parti. Atta Lompat Parti ni rush through lah. Kita pun tahu masa tu Datuk Seri Ismail Sabri memang part of the negotiation supaya tidak ada ganggu kacau bilau dalam kerajaan. Jadi Pakatan Harapan yang kacau, antara benda yang dipersetujui adalah Atta Lompat Parti. Mana Atta Lompat Parti sekarang? Dibakar sampah kan? Dibakar sampah kan? Di efek negeri-negeri lain. Dan efeknya saya je yang jadi mangsa Atta Lompat Parti. Ya, betul. Di Pulau Pinang. Walhal Atta Lompat Parti di Pulau Pinang berbeza dengan Atta Lompat Parti di peringkat parlimen. Ya. Dan lebih malang, orang yang buat keputusan untuk activate Atta Lompat Parti di Pulau Pinang adalah orang yang duduk dalam parlimen juga. So, Ketua Menteri Pulau Pinang duduk dalam parlimen. Ya. Lim Guan Eng duduk dalam parlimen, Chow Kon Yeow duduk dalam parlimen. Di peringkat parlimen dia pakai Atta Lompat Parti parlimen, di peringkat DUN dia pakai Atta Lompat Parti yang dia buat sebelum itu tahun 2012. Jadi benda tu akhirnya menyebabkan it becomes a mockery lah. Dia jadi satu bahan jenaka. Saya sehingga hari ni saya masih lagi tak reda lah. Bukanlah tak reda kerana apa, kerana Kena buang. kena buang tu atas undang-undang yang saya rasa tidak dilaksanakan dan dikenalkan dengan baik. Tak dibincangkan secara menyeluruh. Now bila dah ada Atta Lompat Parti dekat parlimen pun, bila ada ahli-ahli parlimen sebelum daripada Bersatu, Lompat apa semua, tak kosong pun kursi. Betul. So pada saya ialah kalau setakat buat undang-undang hanya untuk nak memuaskan nafsu sendiri, jaga kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan semua, problem. Tapi dari segi semangatnya bahawa untuk limitkan term, saya setuju. Betul. Yes. Kita setuju. Tetapi ialah betul lah teknikal dari segi kenapa buat sekarang, kenapa tak buat 2022 itu bincang. Dan reformasi yang dijanjikan tu termasuk banyak benda. Betul. Bukan hanya ni atas parlimen. Nak cerita pasal limit term kan. Ni peruntukan. Ya. Ambil contoh lah. Kami dah nak menang ni. Setahun setengah lagi. Contoh. Katakan kita menang. Perikatan Nasional menang. Kita pun bentuk kerajaan. Pakatan Harapan tetap akan menang lah. DAP mungkin akan menang lah berapa seat kan. Dia orang jadi pembangkang. Kalau kami tak bagi peruntukan waktu tu marah tak? Obvious lah. Mesti dia akan marah. Tetapi waktu kau jadi kerajaan, you ada peluang untuk gubal atas parlimen supaya peruntukan tu diwajibkan untuk semua. Dia jadi hak kepada ahli parlimen. Dia bukan hak apa pun. Ahli parlimen tu kena salurkan benda tu pada rakyat balik. Now you nafikan benda tu. So jadi pada saya, jangan marah lah bila kalau kata Perikatan Nasional menang, kita tak buat benda tu. Sebab you sendiri pun tak buat sekarang. So benda-benda ni saya rasa, itulah, saya Perdana Menteri pun tak jujur. Dia punya coalition pun tak jujur. Itu masalah dia. Macam DAP nak keluar bulan 7 ni. Saya tu pun wayang lah. Tak percaya. Wayang tinggi production lah. Baik. Saya ingin ulas, walaupun kita kesuntukan masa, mungkin kita boleh masuk satu lagi topik berkenaan dengan pemisahan atau cadangan kerajaan untuk memisahkan kuasa Peguam Negara dan Pendakwa Raya. Apakah pandangan saudara Nazir berkenaan dengan cadangan kerajaan? Saya ada dua jawapan. Satu jawapan politik, satu jawapan teknikal lah. Jawapan politik ialah, kalau nak sebut tentang pengasahan kuasa, buat manifesto you dulu. Asingkan kuasa Perdana Menteri. Kalau dia betul-betul nak mengasingkan kuasa, hari Isnin ni Anwar kena letak jawatan Menteri Kewangan. Kalau nak cerita tentang pengasihan kuasa lah. Anwar Ibrahim kena letak jawatan Menteri Kewangan. Itu dalam manifesto dia. Okey, itu jawapan politik lah. Nak cerita tentang ketelusan reformasi dan sebagainya. Okey, kita pergi pada isu AG dengan PP ni lah. AG ni adalah kita anggap satu kuasa besar yang boleh menentukan pendakwaan, buka kes dan sebagainya. Sekarang ni dipecahkan dua. Mana dah ada dua. The big brother. Okey, pecah lagi. Tapi akhirnya dia akan report pada siapa? That's the point. Dia akan report semula kepada kabinet. Dia akan report semula kepada Perdana Menteri. Kalau kita mungkin adalah nampak reformasi tu berlaku. Sebab contoh kita ambil kes Zahid kan. Bila Peguam Negara buat keputusan untuk tak sambung, tarik. Okey, siapa lagi badan ataupun jawatan kuasa ke apa juga nama yang boleh counter balik benda ni? Tak ada, maknanya AG kuasa besar. Tiba-tiba kita separatekan. Okey, nampaklah kendur lah sikit kan. Tapi again dia masih lagi reported to kabinet.
So tak ada satu akta yang jelas obligation kepada PP itu sendiri, pada pedagang raya yang digazetkan dalam akta dan juga perlembagaan. Again, back to technical part. Dan saya masih lagi memegang kata-kata saya, semua ni buying time yang nak dilihat mereka done something untuk menyejukkan hati beberapa pihak. Tapi on the technical still miserable. Okay, dan yang terakhir lah, bila benda ni berlaku, dia ditentang bukan hanya setakat di peringkat properti pemanggang. Jawatankuasa reformasi yang diketuai oleh YB William, kalau saya tak silap lah, dia pun ada bagi klausa, dia bersetuju, dan saya yakin ini juga pegangan pemanggang, setuju, again bersyarat. Antaranya ialah kena ada satu jawatankuasa yang memantau kedua-dua ni, yang bebas, yang boleh memantau apa pendakwaan yang dibuat dan sebagainya. Sebab akhirnya bila reportednya tidak secara menyeluruh, tak ada semak imbang. Sebagai contoh, kenapa tidak letakkan dua jawatankuasa ni bawah parlimen terus? Sebagai contoh, bawah parlimen terus, supaya ada pemantauan di peringkat ahli parlimen, bukan hanya dekat di peringkat kabin. Tapi again, dia ada move yang baik, move yang baik, tapi technical part sangat tak seimbang lah. Itu pandangan saya lah. Jadi seperti cadangan yang sebelum ini, setuju secara prinsip, tetapi teknikalnya masih belum sempurna. Jadi mungkin ada beberapa pihak dekat luar sana yang mungkin boleh argue, yang kata akta ni, kedua akta ni mungkin bukan sempurna, tetapi sekurang-kurangnya ia ke arah langkah yang lebih baik. Jadi apa pandangan Saudara Nazir? Sebab tu kita tak nak lihat tergesa-gesa. Tinggal lagi 2 hari. Tinggal lagi 2 hari sidang parlimen. Let's say kalau bubar bulan 6 ni, sebab diorang kata bulan 6 nak tunggu parti baru. Contoh bulan 6 ni, apa jadi dengan 2 akta ni? Suatu saya masih lagi menegaskan, akta yang berbaki tinggal lagi beberapa hari saja ini adalah untuk mengendurkan sebelum masuk sidang seterusnya. Sama macam Ura pun sama juga. Ujung-ujung akhirnya, sebab tu di peringkat parlimen sebenarnya kita ada jawatankuasa. Dan benda ni boleh dibincangkan di peringkat jawatankuasa. Bahkan macam contoh Akta Lompat Parti pun dibincangkan dengan jawatankuasa, tetapi itu pun tak menurut. So dia buat di parlimennya, negeri-negeri tak ada. Negeri-negeri sekarang tak semua. Macam contoh Penang, saya tak nampak Penang ubah apa yang digubal sebelum ni ikut parlimen sekarang. So jadi benda-benda ni saya rasa yang menyebabkan di peringkat, yalah, kita ahli politik, pembuat dasar, merasakan bahawa perlu ada consultation yang lebih menyeluruh, dan dia tidak boleh dibuat last minute macam ni lah. Macam ni tiba URA satu, lepas tu AG dan sebagainya. Dan banyak juga polisi, itu yang peringkat parlimen yang ada akta dan sebagainya. Ni polisi-polisi macam contoh tiba darjah 1 umur 5 tahun. Ni jadi, yalah, benda-benda ni saya rasa yalah, mengenali PMX, dia memang tak ada kesabaran untuk nak duduk tengok betul-betul dan work with the team supaya team tu susun balik betul-betul. Sebab tu kalau tengok Rafizi punya podcast, dia komplain kan, banyak benda yang dia cadangkan tiba-tiba diambil je oleh orang lain. So ini memberi gambaran this is how the cabinet works lah. Sebab tu negara dia akan ada cacar marwah. Cuba imagine kabinet yang ada pada hari ni buat keputusan waktu tempoh COVID tempoh hari. Even kita masa kita Perikatan Nasional, kita buat decision, kita ubah 1-2 decision, tu pun orang marah, flip-flop lah, itulah, inilah, marah dengan Perdana Menteri, marah apa. Tapi akhirnya hari ni orang boleh judge balik bahawa keputusan-keputusan yang dibuat tu ada thought process dia dan kenapa sampai kepada keputusan itu. Tapi yang sekarang ni kita nampak thought process itu pun tengah pening, lepas tu tiba-tiba nak buat. Macam Ura ni, mungkin Saudara Nazir boleh bantu saya juga. Saya dimaklumkan memang ada kajian dibuat di peringkat KPKT dan sebagainya tentang di manakah projek-projek pembangunan yang ditarget untuk dibuat pembangunan semula ni, urban renewal ni. Bila saya tanya kepada mereka yang berada di sana, mereka beritahu saya mereka hanya dapat kena pasti daripada 12 projek yang mereka tengok, 2 saja yang boleh untung. Yang lain semua tak untung. So sebagai
pembuat dasar dan juga kita sebagai rakyat tahu, kalau pembangunan semula tu tak menguntungkan, siapa nak buat? Yang rakyat nak hari ini adalah soal penyelenggaraan, soal pembaikan, soal pengurusan strata dan sebagainya. Undang-undang yang sedia ada dah cukup sebenarnya. Betul. Tak perlu pun dah buat itu. Yang rakyat nak peruntukan. Dan masalahnya peruntukan tak turun. Duit tak turun ke bawah. Mungkin ada yang sakau di atas, saya tak tahu. Itu yang menyebabkan rakyat hari ini marah. Betul. Rakyat bukan nak urang. Rakyat nak lift dia betul. Tangga dia tak rosak. Dia punya pam tangki dia tak rosak. Tapi itu tak berlaku sekarang dalam kerajaan Madani. Dapat dengan komen, dia pergi letak kios banyak-banyak. Lepas tu dah jadi sarang nyamuk denggi hari ni. Jadi okey, baik. Jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya kedua-dua cadangan reformasi itu sebenarnya cadangan yang baik. Secara prinsipnya okey. Tetapi dari segi teknikalnya nampaknya masih cacar merbah dan banyak yang perlu diperbetulkan. Jadi sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung podcast kita pada malam ini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada YB Afif Bahardin dan juga kepada saudari Nazir kerana sudi untuk hadir kepada podcast kita pada malam ini, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sedang menonton, dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih.